Indahnya Ramadan di kampung Salam, bulan mulia menjelma di kampung tercinta. Adun Kuala Rajang yang berhormat Datuk Len Talif Saleh berbuka puasa serta menunaikan solat maghrib, isyak dan tarawih di Masjid Al-Ansar Selalang sebagai destinasi terakhir ziarah Ramadan beliau tahun ini. Dalam program itu, Datuk Len Talif menyampaikan sumbangan kepada Masjid Al-Ansar Selalang sebanyak RM3,000, Surau Darul Falah Selalang RM2,000 dan sumbangan Pusat Khidmat untuk pengurusan Masjid Al-Ansar Selalang RM2,000 dan Surau Darul Falah RM1,000. Pemberian ikhlas itu merupakan usaha berterusan Pusat Khidmat N41 Kuala Rajang untuk meningkatkan kemudahan dan aktiviti di masjid serta surau di kawasan ini. Selain itu, beliau juga menyampaikan duit raya kepada 258 penerima yang terdiri daripada warga emas, OKU, ibu tunggal, asnaf dan anak yatim dengan jumlah keseluruhan sumbangan mencecah RM12,900. Ramadan di Kampung Selalang disambut dengan penuh kesyukuran. Penduduk kampung bersatu padu melaksanakan pelbagai aktiviti keagamaan dan sosial yang mengeratkan silaturahim sesama mereka. Setiap malam, surau dan masjid di kampung dipenuhi dengan jemaah yang menunaikan solat tarawih, membaca Al-Quran dan tadarus secara berkumpulan. Tradisi tadarus ini menjadi peluang untuk generasi muda mendalami bacaan ayat suci Al-Quran.